Ada satu sindrom ni yang diam-diam membunuh ribuan akaun retail trader setiap hari. Ia bukan disebabkan oleh teknik yang lemah, bukan kerana tak tahu baca market, tapi kerana emosi yang kita semua pernah rasa. Aku kena dapatkan balik modal aku, walau apa pun jadi. Inilah dia, sindrom recover mode. Hai guys, selamat datang ke Syed Academy dan nama saya Syam. Hari ni kita nak bincangkan tentang satu emosi yang selalu membunuh akaun trading kita. Korang pernah tak terjadi benda yang sama? Selalu dia belenggu untuk kononnya selamatkan akaun korang, tapi akhirnya MC terus. By the way, kalau korang baru dekat sini, jangan lupa untuk subscribe. Okey, jom kita mulakan. Recover mode ialah situasi di mana trader masuk market bukan untuk cari peluang, tapi untuk balas dendam terhadap loss yang baru berlaku. Ia bermula dari satu kerugian yang kecil, tapi minda kita tak boleh terima realiti. Lalu korang entry semula dan lagi, tanpa setup, tanpa SOP. Matlamat korang bukan lagi untuk trading jana income, tapi untuk pulihkan akaun. Masalahnya, market tak peduli emosi kita. Bila kita mula melawan emosi, kita bukan lagi trader. Kita ibaratkan berjudi dengan akaun sendiri. Apa simptom-simptom korang ada sindrom recover mode ni? Pertama, overtrade tanpa SOP. Korang terus masuk je tanpa tunggu setup lengkap. Kedua, lot besar tak masuk akal. Dah rugi $100, terus buka satu lot dengan harapan dapat balik modal sekaligus. Ketiga, tak boleh berhenti tengok chart. Kena loss je terus fokus 8 jam tanpa henti tengok chart, sebab nak cari peluang untuk balas dendam. Keempat, ubah TP dan SL ikut emosi. Entry asal SL 20 pips, tapi bila price bergerak, ditariknya SL jauhkan lagi. Kelima, akaun kecil makin nipis. Modal $100, tinggal $5. Tapi masih trade lagi macam akaun tu $100. Ini bukan trade dengan ilmu, ini trade dengan perasaan dendam. Dan bila dendam yang kawal tangan, akaun korang lah yang akan jadi mangsa. Ego tak boleh terima kalah. Kita rasa kita dah mahir, bila kalah ego tercabar. Overconfidence sebab profit sebelum ini. Baru je grow akaun 100%, dah rasa diri tu kebal. Sekali rugi, terus panik. Tak ada mental cut loss. Tak ada sistem. Okey, aku kena rehat dulu ni, sebab sebelum ni dah loss. Target tak realistik. Nak grow daripada $100 ke 10k dalam masa seminggu. Bila tak jadi, mulalah jadi gila. Tiada trading journal. Tak ada rekod, jadi tak tahu silap di mana. Manusia bila kalah ada dua jenis. Yang berhenti sekejap untuk tarik nafas, dan yang cuba bantai market sampai dapat balik semua. Yang kedua tu biasanya MC dulu sebelum insaf. So, apa akan jadi kalau korang terus duduk dalam recover mode ni? Pertama, akaun cepat habis. Entry demi entry bukan makin naik, tapi makin kejundang. Kedua, emosi trauma. Rasa bersalah, kecewa, burn out, sampai fobia nak trade dah. Ketiga, hilang keyakinan diri. Lepas MC, terus rasa bodoh. Kenapa aku buat macam ni? Keempat, putus asa. Ramai yang berhenti trade bukan sebab tak bagus, tapi sebab mereka kalah dengan emosi sendiri. Sebenarnya, cara nak lawan sindrom ni tak susah mana pun. Korang ikut je step by step benda ni. Ada SOP emosi. Bila loss 2 kali berturut-turut, rehat at least 48 jam. Bila rugi 5% dari akaun, tutup je terus chart. Bagi masa sikit. Journal emosi. Catat, kenapa aku entry tadi? Apa yang aku rasa masa itu? Bila tengok balik, kita akan mula sedar apa yang sedang berlaku time kita entry tadi. Limit lot size. Jangan adjust lot ikut emosi. Sentiasa ikut ratio yang korang dah tetapkan. Ada trading buddy. Cari kawan yang boleh tegur korang, yang boleh remind. Sama-sama jaga, sesama sendiri.
Set target mingguan yang realistik. Korang setkan 5% seminggu pun tak apa. Janji realistik. Tak perlu pun nak recover semua dalam satu malam. Ada satu follower saya ni yang kongsi kisah dia hancur sebabkan recover mode ni. Dia mula trade dengan $1,000 dan dia berjaya growkan akaun ke $3,200. Tapi satu malam ni dia rugi $1,000 sebab silap entry waktu news. Dia memang tak boleh terima sebab dalam otak dia fikir dia boleh buat profit yang sama. Takkan nak biarkan loss macam tu je. Dia terus masuk semula dengan lot besar, kononnya nak dapatkan balik loss tadi. Dalam masa 2 jam je habis terus MC akaun dia. Dia terus DM saya. Dia cakap, Syam, aku rasa aku bodoh. Aku tahu benda ni salah, tapi aku tak boleh berhenti. tapi nak buat apa kan? Dah terlambat dah. Apa yang dia boleh buat adalah improve je. Guys, market ni tak pernah janji pulangan, tapi market sentiasa beri peluang. Tapi kalau kita biarkan dendam dan emosi yang kawal setiap keputusan, kita akan ulang skrip yang sama. Masuk, loss, marah, masuk lagi, lepas tu MC lagi. Jangan jadi trader yang trade untuk balas dendam. Jadilah trader yang trade untuk kekal hidup dalam permainan ini. Sindrom recover mode bukanlah musuh market, tapi musuh kita sendiri dan hanya kita boleh bunuh dia sebelum dia bunuh akaun kita. Kalau korang pernah alami sindrom ni, jangan malu. Kita semua pernah alami benda yang sama. Tapi apa yang penting, kita ubah, sedar dan terus bangkit. By the way, kalau korang nak belajar trading secara percuma saja, korang boleh tekan link dekat bawah. Okey, ini saja daripada saya dalam video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Kita jumpa video akan datang. Assalamualaikum.